Assalamualaikum, salam kejayaan, salam satu hari 1000. Saya Tengku Muiz. Kali ni kita menjemput tetamu khas Flag Podcast. Tetamu khusus yang mana dipanggil nama Puan Hidayah, Iron Lady. Boleh perkenalkan nama Puan Hidayah dan daripada mana? Assalamualaikum. Terima kasih Tengku Muiz. Alhamdulillah. Orang panggil saya Hidayah ataupun Coach Hidayah. Okey, saya sebenarnya orang Pantai Timur. Pantai Timur. Tapi saya menetap di Putrajaya dah hampir 16 tahun. 16. So maknanya ikut ayah kita bekerja lah. Dah pencen kat sini, duduk kat sini lagi. So nak tanya apa pekerjaan sebelum terjun dalam flag? Sebelum ni saya pernah bekerja di sektor awam selama beberapa tahun. Hampir 8 tahun tak lama. Sebab saya bekerja di sektor awam ni bukan tak best sangat-sangat. Tapi bekerja di sektor awam ni satu perkara yang saya masalah adalah kewangan. Masa kita mula kerja tu okey lagi lah kewangan. Masa muda-muda bujang-bujang. Tapi bila dah ada keluarga, bila dah ada anak-anak, kewangan kita makin besar. Bekerja kan, apa pencapaian yang Puan dah dapat dalam sewaktu bekerja tu? Okay, kalau bekerja ni orang lain dapat APC, saya dapat tengok. Dapat tengok je. So kita ni kalau bekerja, tak pernah MC, tak pernah orang kata cuti pun tetap tak dapat juga anugerah cemerlang pekerja tu. Sebab kita ni orang pekerja ni tak main, kita ni biasa-biasa aja kan. So masa saya bekerja ni apa yang saya dapat lah hutang. Hutang lah. Hutang. Saya mencipta hutang yang banyak. Banyak sangat-sangat. Usia muda kita tak pandai berhutang. Bila dah biasa dengan hutang, setiap bulan, setiap tahun, gali lubang tutup lubang. Biasalah kalau orang kata orang kerja kerajaan ni nak buat loan sangat-sangat senang. Betul tak? Hentak loan sana sini. Tapi yang diberitahu kan, Puan Hidayah ni pernah berani pinjam dengan Alung. Ke mana tu? Woi. Masa tu kritikal, sangat-sangat kritikal. Masa tu PKP PKP semua tahu. Bank tutup, mana ada operasi? Kan? Betul. So waktu tu kita memang dah sangat-sangat tak tahu kat mana punca kita nak cari sumber pendapatan. Pergi kerja bukan biasa-biasa korang. Makanan dekat area kawasan bandar ni pun satu pinggan kan dah RM12, betul? Bayarkan pergi kerja nak kena punch card macam biasalah. Balik kerja ambil anak, nak kena bayar lagi parking. Keluar masuk parking sehari dah RM16. Duduk dekat Lembah Kelang ni macam-macam benda nak kena bayar. Nak masuk jamban, masuk toilet pun kena bayar. So nak tanya sikit macam mana boleh terjumpa dalam Kerjaya Flag ni? Okay, so lepas daripada saya terkena dengan scammer, saya terjumpa Alun ni pun dah online. Rupanya Alun scam kan. Alun scam. Okay. So terjumpa dalam platform ni pun dah online juga. Daripada Allah saya tak kenal langsung. Saya jumpa dalam kedai memang saya tak pandai, tak faham langsung. Sebab masa sebelum tu saya pernah berniaga, macam-macam perniagaan saya buat. Kalau tanya saya berniaga apa yang tak pernah buat, semua buat. Berniaga perfume ke atau makanan buat Grab ke kan. Sebelum e-hailing wujud, saya buat dulu. Dah buat dulu. Dah buat dulu macam-macam dah buat dah. Bagi atas ada sini. Saya cerita dah buat macam-macam tapi satu macam pun tak dapat lah. Tak. Nak tanyalah kan, kenapa bermula dalam bisnes ni? Okay, saya mula kat sini sebabnya dari segi kewangan lah. Kewangan tak cukup. Pendapatan yang makin lama makin kecil. Okay, dengan setiap bulan tinggal baki RM5 saja dalam poket. So orang tak tahu apa yang kita rasa. Orang cuma dapat melihat saja. Orang dapat menyindir, peli kan. Orang cuma dapat kata-kata saja pada kita. Tapi orang yang lalui ialah kita saja. So saya jumpa platform dia lah online dengan tak kenal. Saya terus bermula tanpa banyak soal. Sebab itulah saya nak start kat sini. Saya ikut, saya buat dan saya follow daripada dulu sampailah sekarang. Ikut saja. So ramai nak tahu ni, apa setakat di pencapaian yang Puan Hidayah berjaya buat? Okay, kalau dari segi pencapaian, Alhamdulillah. Kalau kita bekerja, memang nak dapat orang kata kepuasan dalam diri kita ni, kan nak reward diri kita pun susah, betul? Bila bekerja, bayangkan dengan gaji bekerja memang nak makan apa pun susah. So bila dengan pendapatan kat sini, saya gunakan peluang. Masa mula-mula kat sini pendapatan memang kita sekadar mula-mula rasa-rasa try 700, 800 kan. Tapi average saya tengok pendapatan hampir permulaan saya start kat sini dekat RM16,000. Permulaan RM16,000. Cuba korang bayangkan. Dahulunya penuh dengan hutang. Tapi dalam flag ni, income bulan pertama RM16,000. Siapa yang nak bagi, betul tak? Okay, lepas tu saya ikut step-step sampailah tahun kedua, 3, 4, 5, 6 sekarang ni. Tapi nak tanya sebelum tu, sekarang ni masih bekerja ataupun dah buat full time? Dah lama dah buat kerja. Masa saya mula kat sini 3 bulan je. Lepas tu saya terus tengok macam why not aku nak ikut je lah. Sebab diorang selalu bakar saya. Diorang bakar saya dengan pendapatan sehari 600, 700 sehari kan. Bila tu bakar, saya terbakar lah kan. Sebab terbakar lah saya kata, ni tak jadi. Sebab saya dulu ulang alik JB KL setiap masa. JB KL Naik bas, naik train. Ikut lah. Sebab kita nak belajar kan.
So saya buat, alhamdulillah dekat sini pun boleh pergi umrah, okey, boleh bagi pada mak ayah, boleh support adik kahwin lagi. So maknanya banyak kelebihan yang dapat kat sini, kita pun boleh dapat juga sebenarnya. Atas kita sebenarnya. Kita nak, kita dapat. Betul lah tu. Yang paling penting keinginan kita nak berjaya tu melebihi daripada segala-galanya. So akhir sekali, ada boleh tak bagi kata-kata nasihat dan saranan kepada warga-warga net yang mana hari ni dia nak mencuba nak buat bisnes tapi kadang-kadang takut kena scam, takut kena tipu, kadang-kadang tak ada orang nak guide. Boleh tak bagi kata-kata saranan untuk orang kat luar sana? Okay, sebenarnya kita ni tahu bercakap. Okay? Tahu bercakap. Kita tahu menilai dengan mata kita sendiri. Kalau kita nak kata benda tu tipu kan, tapi kenapa orang ni buat live? Tujuh. Yang kedua pula, kita kena tengok diri kita balik. Siapa yang nak berjaya? Bukan jiran sebelah rumah kita, tapi kita. Okay, siapa yang keluarkan duit? Kita, bukan jiran sebelah rumah kita. Betul. Kan? Siapa yang nak naik ke atas? Kita, bukannya orang kata kawan-kawan kita yang sentiasa melihat kita di bawah. Apa-apa pun kita kena tanya diri kita. Kita tengok diri kita. Apa yang kita belum capai? Apa yang kita belum buat? Dan sebenarnya bukan alasan lah. Yang bagi saya, tak pandai, malu kan. Orang kata segan, tak pandai cakap tu alasan kita sebenarnya kecil saja. Sebenarnya kita nak tak nak itu saja. Itu saya nak atau tak nak saja. Duit kita boleh cari, tapi korang bayangkan impian kita, okay, keluarga kita yang tengah menunggu kita. Semua yang berlaku dalam hidup kita ni, kita yang tentukan, bukan orang lain. Biarlah hari ni kita bermula daripada kosong. Ilmu kita ni, kata cawan yang kosong lah. Daripada poket kita ni, terus kosong. Terus kosong lah kan. Kalau kita tanya diri kita balik, persoalannya sampai bila kita nak teruskan hidup dibelenggu dengan hutang? Sampai bila kita nak biarkan hidup kita berada dalam tiada simpanan, masih hidup menyewa? Betul tak kawan-kawan? So kepada anda yang masih ada impian nak bersama-sama kami dalam Kerjaya Flat. Kerjaya Flat ni sebenarnya layak untuk semua orang. Semua orang boleh jalankan anytime, anywhere and anyone. So akhir kata daripada kami, ingat kami, ingat Flex. So siapa jemputan seterusnya, stay tune, follow rapat-rapat. Assalamualaikum.